Ada yang tanya, kereta kerajaan macam kereta belakang Bajubah ni, Jabatan Kesihatan ni, bila dia aksiden dan dia langgar orang, macam mana orang yang dia langgar tu nak menuntut ke atas insurans dia? Boleh ataupun tidak? Ramai yang tahu, kereta kerajaan ni tak ada insurans. Jadi, bila dia langgar orang, macam mana insurans nak bayar ke atas kereta yang dia langgar? Sebenarnya, boleh je kereta yang dia langgar ni menuntut ke atas insurans dia. Tapi bukanlah dia menuntut ke atas insurans. Dia akan menuntut ke atas kerajaan Malaysia. Kalau korang nak claim insurans kereta korang tak apa ada masalah, korang renew insurans korang dengan Bajubah. Jangan lupa DM. Tuntutan yang boleh dibuat ke atas kenderaan kerajaan adalah tuntutan third party claim sahaja. Selain daripada tuntutan tu, tak boleh. Korang jangan gatal-gatal pula nak buat tuntutan ODKFK claim. Jahanam yang sidi korang nanti. Macam biasa korang kalau sana tak tahu dan terlalu workshop nak hantar kereta korang, terutamanya pengguna insurans Etika dan juga Takaful Malaysia, korang boleh terus datang ke Bekalan Bajubah pakar tuntutan insurans kemalangan anda. Jumpa kat next video. Assalamualaikum.